berdasarkan sejarah perkembangan tanaman sawit ini, kita kena mengingati bahawa dasar pertanian negara ketiga yang telah diperkenalkan pada tahun 98 telah pun memastikan bahawa tanah-tanah yang sesuai untuk tanaman sawit perlu ditanam sawit diganti daripada getah. Jadi sekarang ini kita lihat banyaklah tanaman sawit di Semenanjung dan Sabah Sarawak. Saya selaku pekebun kecil, walaupun pekebun kecil persendirian yang mempunyai tanah, kebanyakan pekebun kecil persendirian ini mempunyai tanah kurang daripada 10 ekar. Namun sebenarnya kami juga ada memberi sumbangan pada pendapatan negara, pada pertumbuhan ekonomi dan juga memastikan ataupun menghindari krisis makanan negara dan dunia. Jadi malangnya sekarang ini kita dapati bahawa pekebun kecil sawit menghadapi dilema ataupun masalah. Pertamanya, harga sawit yang tidak begitu stabil ataupun tidak menentu, yang mana telah menurun hingga 50% baru-baru ini. Dan juga pada masa yang sama, input-input pertanian telah meningkat terlalu tinggi, khususnya baja, racun, obat-obat dan sebagainya. Justru di sempena bajet 2023 yang akan dibentangkan pada bulan Oktober ini, kami pekebun kecil amat mengharapkan agar ada insentif kepada pekebun kecil, khususnya pertama, membolehkan pekebun kecil mendapat bantuan baja, racun dan juga input-input pertanian, dan ianya boleh disalurkan kepada agensi yang ada seperti Pertubuhan Padang Kawasan. Kedua, kita nak mohon supaya apabila ada program tanam samula, dimulakan balik program tanam samula sawit, yakni diberikan dana untuk tanaman sawit bermula daripada penyediaan tapak bekalan baja yang berkualiti, bermutu tinggi dan juga baja dan racun sehingga tempoh tanaman sawit itu berhasil. Juga saya ingin memohon supaya pekebun kecil sawit ini, khususnya yang lebih di kawasan pedalaman, mendapat kemudahan infrastruktur, maknanya kerajaan, mungkin di bawah Kementerian Pertanian ataupun Kementerian Luar Bandar, dapat mengambil inisiatif supaya jalan-jalan pertanian ini dibina atau dimaintain supaya memudahkan pekebun kecil membuat hasil sawit ke